tau. Aku punya jambu pun kau nak kebas. Kau punya jambu aku nak kebas. Budak lelaki tu aku tak heran lah. Dia yang nak belikan aku aiskrim. Takkan aku nak marah pula kan? Setakat budak-budak macam tu berlambat-lambat tepi jalan tu, Airin. Oh, tepi jalan konon. Kau tu sedar sikit muka kau tu. Aku lagi cantik daripada kau tau. Memanglah kau lagi cantik, aku tahu. Tapi kalau kau rasa kau ni cantik lah sangat, kenapa jambu aku kau nak kena kebas? Siapa kebas jambu kau? Kau yang kebas jambu aku dulu. Kau nampak cili ni? Oh, kau tahu cili kau sajalah. Kau nampak kunyit ni? Aku kunyitkan satu muka kau macam makeup tau. Udahlah, Si malu ke? Macam ni minyak. Kenapa nak malu? Dia kebas jambu I. Takkan I nak malu pula kan? Takkan nak diam je. Yalah Su, Airin malulah sikit. Kata kau perempuan, lelaki nangga kan malu. Bukakan pintu, Airin. Cindy, apa khabar datang melawat? Panjang umur tak, Sam? Apa? Umur? Tolonglah settlekan problem si Su dengan si Airin ni. Apa kena dia orang tu masalahnya? Gaduh pasal jambu kena kebas. Jambu kena kebas, pergilah kat pasar. Jambu batu ada, jambu bata ada, jambu pasir ada. Dekat video, jambu tak ada biji pun ada. Mana ada? Dia tak? Kan jambu makan ya. Habis tu? Jambu power datnya. Ya. Oh, jambu tu power jaknya. Kalau jambu tu power. Kalau bukan jambu, Habis apa? jamban. Ni, siapa yang nak kebas jambu siapa ni? Airin kebas jambu I. Kita dah lama keluar dah syok sama syok dah kan. Tapi sekarang tiba-tiba dia sibuk dengan kacang daun. Kau tu kalau nak cakap tu, cakap baik-baik sikit tau. Aku yang kenal dia dulu. Sam, Bob, tolonglah settlekan perempuan-perempuan. Don't worry. Ibu lebih senang. Kau tu asyik tidur ya, malam tutup deram. Pergilah. Gitu. Handsome sangat ke jambu korang tu? Alah, ada yang siapa kita orang dua kan? Kalau nak berebut lelaki, banyak lagi lelaki kat tempat-tempat lain tu. Yes. Kalau nak ramai sangat lelaki hari Jumaat, pergi sepanjang masjid negara tu. Nama dia minta sedekah. Nak gaduh, Mai. Alah, ini yang sedap ni. Ini yang sedap ni. Orang perempuan gaduh. Kenapa ni? Kenapa kau? Dia pegang gelas saya. Ni kau, Kejap lagi. Dia tolak. Dia tolak kejap lagi. Kejap lagi tarik baju, tarik kain, tarik rambut. Itu kan. Ada tolak. Ya. Sorry lah. Ingat ni gelanggang gusti ke apa? Tengok dia buat apa dengan aku. Sudahlah. Jangan takut sangat kau. Tarik rambut, tarik. Kamu ni kan Aku jadi referee. Aku referee gitu. daripada semalam lagi kamu berdua ni dah habis-habis bergusti. Abang lelaki berdua ni lelaki apa ni Lelaki? Habis sekarang nak tolong selesaikan dorang ni. Tolong si kita orang datang ni nak tolong lah tu. Tolong apa? Tolong tengok Gusti. Seronok tengok Gusti kau. Macam mana nak tolong dia orang ni? Dia orang ni memang dah kemaruk. Musim mengawan dah sampai. Dah miang dengan jantan. Siapa yang miang dengan jantan? Tak sayang mulut ke? Janganlah. Orang ni semua tak boleh pakai. Ya nak jadi referee apa ni? Kau bawa balik si cincin Cina balik kampung. Kau aku tarik bang Dah. Kau main dia. Dah. Siapa orang ni? Sabar. Orang ni kalau bergaduh pasal lelaki punyalah dahsyat. Itu nasib baik jambu tu lelaki. Kau bayangkan kalau pokok jambu dia buat macam tu. Macam mana? Tak guna betul. Tengoklah apa yang dia buat dengan orang ni. Ayah kenal jantan tu dulu. Lepas tu, ayah kenalkan dengan dia. Nak jadi baik lah tu. Habis tu, lala dia kebal balik jantan tu. Sampai bermandi air jus oren ni pun dia. Suraya tu kan datuk aku pun dia mau. Ya memang datuk aku mau. Yang kau menangis buat apa? Ya tak ya pula. Sudahlah. Ya Allah. Sudah dah. Aku pula dengan simpati aku juga menangis dengan kau ni. Dah. Kalau kau orang tahu dia tu macam tu, perampas boyfriend orang. Dia tu memang macam tu, semua orang kenal. Kenalkan dia. Biar dia rasa lagi. Ya tak ya juga. Dia suka. Baru padan dengan muka dia. Tengok apa dia buat dengan aku ni. Dah. Sabar dah. Tapi macam mana nak
nak buat? Kita orang boleh settle lah Cik kecil punya hal lah. Tapi macam nak buat? Kenapa dia betul-betul? Kita adakan perbincangan. Perbincangan tu mestilah kalau kita tak nak kasih orang tahu nak jadikan ia satu strategi, kita kena adakan satu perbincangan tertutup. Perbincangan tertutup tu macam mana? Tak faham. Perbincangan tertutup tu kita kena discuss dalam bilik. Supaya orang tidak tahu. Yes. Kita aja gitu. Alright. Tak boleh lah. Tak manis lah orang bujang masuk. Alah, tak manis. Kita tak buat apa-apa, sudah pokek aja. Orang ni lah. Kalau kita buat kat luar ni orang dengar. Kat dalam rahsia kita 4 orang je tu, okey? Yes. Tapi abang berdua kena berjanji jangan kamu mau kasih apa-apa sama si Irene jaga kamu. Okey, kita berjanji. Bob, kau dengar ni. Kau janji tau? Apa janji apa? Kau jangan apa-apakan aku. Janji? Nah. Aku pun berjanji takkan apa-apakan kau. Alah, aku tak kisah. Dia orang tu kena berjanji jangan apa-apakan aku. Dah, okey? Semua dah janji, mari kita masuk. Okey. Masuk ya. Tak sampai kau mandi ke? Jom masuklah. Aduh. Ni apa ni? Dah aku. Woi, ayah apa ni? Sudahlah kau. Siapa pula datang dindong-dindong? Kita nak bincang sikit pun tak boleh. Datin, apa khabar? Sam, kau pun macam Datuk juga. Bertandang kat sini 24 jam. Kita 24 jam pun dia bising. Datuk 28 jam terus. Tadi kita orang main ni main yang kata apa, polis entry lari sana lari sini Datin tiba-tiba soal datang apa hal? Saja je lah aku nak buat spot check. Manalah tahu kau Datuk ada kat sini ke? Tak apa I buat spot check. Datuk tak ada dekat sini. Bukan aku Datin. Saya ni nak settlekan masalah Irene ni Alah Datin, si Suraya tu lah. Si Suraya pergi rampas boyfriend si Irene. Datin bukan tak tahu perangai Suraya tu kan. Semua orang dia pergi mau tengok rambutnya disiram sama oren. Oren. Itu aku tahu. Sebab itulah aku selalu datang buat spot check tu. Ya Allah, abang. Kenapa kau dengar? Apa kena kau ni tiba-tiba cakap dah. Apa ni? Anak badak cakap malu apa cakap? Dia cubit aku. Cubit! Dia cubit kau? Tak guna punya sini. Kenapa dia cubit kau? Aku hajar nanti dia keluar. Aku nak belasah dia. Sam, sabarlah. Mungkin salah faham barang kali ni. Yang kau marah betul kenapa? Yang kena cubit si Bob, bukan kau yang kena cubit. Ya, kan aku marah pasal dia cubit Bob saya. Kenapa tak cubit aku? Kam. Datuk Ramesh? Apa pula Datuk Ramesh? Bila masa dia dapat Datuk? Amboi perasaan menimpa di atas dirinya gitu. Bukan, cakap sesuatu. Ini Datuk dan Ramesh. Bukan Datuk Ramesh. Jual sirih mendapat Datuk ke? Tak kuasa kak? Silap cakap tadi. Kejap tu Kau ni macam Bukit Jalil ke stadium. Sam! Jadi tak? Jadi tak projek kita tu? Mestilah jadi. Siapa yang planningnya? Aku. Ni Irene. Ada dengar kata kalut sangat cari saya awak. Mustahak sangat ke? Memang ada hal mustahak nak cari Datuk ni. Ini amat penting bagi Datuk dan Datuk mesti suka sebab ini berita gembira bagi Datuk. Gembira. Datuk aja ke? Saya pun mau itu berita gembira. Amboi kuda Babylon ni. Gelojor sangat ke, sabar je lah. Kau relax aja, bagian kau ada kejap lagi kan? Gini Datuk. Sebenarnya kan dia jegi aku. Aku tak boleh. Kau cakap dia hari. Kau cakap aku segan dan jegi aku lah. Apalah jantan ni, nak cakap dengan jantan pun nervous. Tak guna punya jantan tau. Jangan cakap macam tu lah. Okay. Kau cakap. Sebenarnya ni Datuk. Si Rosli. Bukan Rosli. Tak kena dalam ni cerita Rosli. Sam, sekarang kau nak cakap ke aku yang cakap? Engkau lah cakap. Aku kan? Kau cakap kau baik gitu.
Suraya kita tu. Apa pula Suraya? Bukan hari raya. Suraya. Sorry. Suraya kita tu. Suruh saya cakap. Suraya? Suruh saya cakap dengan Datuk. Suraya pergi mana? Dia dah keluar pergi cari kawan. Pasal lah. Ya. Pasal. Pasal pergi cari kawan. Alamak, cepatlah ni. Saya tertahan ni. Amboi, dia pula yang sibuk. Tak kena mengena dengan kau. Kau diam. Ni pasal Datuk. Kau diam. Tak kena-kena. Diam. Cakap. Suraya tu dah jatuh hati. Alamak! Apa sudah jadi? Sudah hantar hospital kah? Ya Allah. Apa kena mengena dengan hospital? Siapa yang sakit? Tadi dia kata hati dia sudah jatuh. Bahayalah tu. Ramis, kau dengar ni. Bukan hati jatuh ke debak kat lantai gitu. Tak faham bahasa dia ni tau. Mana dia Suraya jatuh hati, jatuh cinta. Fall in love. Kata terima. Bodohlah dia ni. Dengan siapa? Dia Datuk cinta. Siapa lagi kalau bukan hero kita ni, Datuk Dino. Siapa? Datuk Dino lah. Dengan saya? Ambil gagap. Allahnya. Ambil menyawa tak lepas. Datuk, dia dah jatuh cinta habis dengan Datuk. Ya ke? Pergi bawa air lah. Cepat. Apa dia jatuh? Cakap pasal perempuan jatuh hati ni, dia pencan lah apa lah. Malu kat orang lah. Apa Datuk ni? Ni oren dia ni. Oren Jangan kau siram muka dia pula kan? Apa kau minum je? Kau minum buat apa? Cepat kata nak sembuh sembuhlah, nanti lama-lama dia boleh mati tau. Sabar. Hang jangan sembuh. Hang kalau sembuh, buka ayak tau. Sirih, pinang, gambar semua. Apa dia ni? Dia sebut juga. Anak muda ni aku terkajang je. Sorry Datuk. Bukan senang nak suka kat saya. Saya ni nak kata handsome sangat tak lah, tapi tara-tara Chuck Norris tu ada lah. Ada tak tahu dia ni. Ni. Betul ikan suka kat saya tu. Betul Datuk. Dia dah nikah. Dia kata kalau jadi apa-apa pun dia akan bertanggungjawab. Dan kalau setakat Datin tu dikasih sepak macam tu, kaki dia panjang lagi, Datin tu sakit gigi 1 minggu. Macam tu dia cakap. Dia cakap dekat Arin. Tak, saya lagi best cakap. Dia kata apa? Dia kata apa tau? Dia jatuh hati syok habis gila dekat Datuk. Dia kata dia kata kalau tak jumpa Datuk seharikan, lemas hidupnya. Kalau jumpa lagi lemas tak ada nyawa. Dia katakan kalau makan nasi kan dekat pinggan tu terpayang muka Datuk. Tengokkan semilang teringat muka Datuk. Tu dia lah teruknya. Tengok kepala ikan ingat kepala Datuk. Tidur tak kenyang, makan tak lena gitu. Datuk, nak kata anda ni? Saya? Dia syok. Nak lah, boleh lah Datuk. Saya? Boleh lah Datuk. Saya kan bukan apa suka sangat budak kanyak tak cukup umur tu. Susah nak kena ajak ni orang tak ada experience. Tapi kan saya dah tengok dah cara dia cakap dengan saya, mata dia dengan lenggang tengok. Saya tahu dia syok kat saya. Tapi saya ni malas nak layan dia. Datuk layan sajalah budak tu. Orang dah suka macam tu kan. Tak baik orang kata rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Pandai nak Cina ni peribahasa lagi. Bukan macam sebelah tu. Datuk, boleh lah. Boleh kita settle lah. Kita kawan-kawan boleh settle lah. Masalah tu semua. Tak boleh kot. Boleh lah. Tak boleh kot. Boleh lah Datuk, boleh. Boleh sajalah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh. Bila mak kahwin tu? Bila mak kahwin? Bila mak kahwin? Amboi jadi gelojok sangat. Tak pasal-pasal sibuk. Kau tak kena mengena tau. Ini Datuk punya pasal tau tak kau diam. Datuk ini orang lama. Ada pengalaman, ada slow kan? Slow ada pengalaman. Tapi kita orang muda, tak tahan lah, lekas terkam. Amboi, gelojok bukan ambil ganas yang dia teruk betul. Sejak tak jadi kahwin ni macam-macam. Datuk, tak boleh. Kita kena planning dulu semua ni. Kena buat dating gitu. Datuk. Kalau dah suka tu, bila nak buat dating kan dia? Okey, macam ni lah. Macam ni lah. Datuk suka ke? Kira suka. Suka. Oi, lama taram tu. Dapat dah bagus kan. Ni tu abang saya. Pukul berapa?
Di mana bila saya pi punya, jangan takut. Tu tu lagi satu nak bagi tip. Si Suraya tu dia suka mak Spanish. Oh, orang betul-betul. Oh, saya Jadi bayar riba. ya, oi. Saya akan duduk sana 4 tahun. Kacang lah tu. Spanish. Ni, kan? ni. Apa ni? Allah, ambil lah buat minum-minum ayah. Tak payahlah, tolong saja. Tapi dah tahu tolong minum Bukan ayah. tak kenal Datuk. Ambil lah. Tak payah. Orang kata tak payah. Biarlah ambil lah. Macam mana? Tak apa. Share. Share. Ni, pergi minum ayak 3 orang pergi makan pizza ke apa ke. Aku suka dia. Suka dia. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Okey. Apa macam itu kan? Tengok siapa yang organize ni. Ni siapa tahu? Ini Irene lah. Oh, ya betul lah ini. Jadi bila si Mr. Antiang Bendera tu nak sampai? Antonio lah. Antonio. Ayah, Antonio Banderas. Sekejap lagi dia ada di rumah. Ni bagus kamu berdua ni kan. Pergilah ke rumah kasih make up dia. Cepatlah. So, kita buat datang sini kejap ya? Okey. Kita balik dulu Okey. Kata. Cepatlah. Kejap. Cepatlah. Korang ni tak dengar ke pintu dah berbunyi tu? Buka. Okey. Tu jambu aku tu. Gracias. Come. Okay, let I introduce you. This is Antonio. No. No. Mi nombre es Antonio Banderas. Banderas. Okey. Silalah masuk Mr. Antonio angkat beras dan No. Antonio Banderas. Banderas. Oh, okey. Adios, Antonio. You have a seat. Make this house let your house. No. This is my house. Have a seat. Actually, this is Antonio's days, so we all kena bagi chance kat dia lah. No. No. Gracias. Gracias. I want to stand. I don't want to sit because my kaki very kuat like kuda kepang. Wow, very good. So we all kena belalah kan? Cindy, apa hell panggil kita? This Mr. Antonio boleh percaya tak? Oh, this is very good, Antonio one lah. Very handsome one, boleh percaya punya. Kita kenal dia lama dah. Orang kaya bagai nak gila gitu. Dia ada 4 kapal. 5 bicycle. Senor Sam. Yes, Come here. Yeah. Anything? Yes. This is for you. Well, no lah. Take lah. Yes lah. Yes, lah. Thank you very much. Kita pergilah Mana Senor Bobo? Ya. For you? Ya. And Senor Kuda Basileonia. For you. Oh, thank you. So, Mr. Banderas, Yeah. you take care of yourself. Of course. Ya. Okay. Baik. Banderas. Banderas. So, kita pergi. Kita pergi. Ya, la papa fata kunci. Buaya con Dios. Adiós, señora. Adiós, señor. Gracias. Señorita, don't pusing. Nor pusing, señorita. I have a surprise for you. The frame very good, like Proton Cabriolet. Señorita, boleh saya pegang? Boleh saya pegang? Amboi, belum apa-apa dah pegang-pegang. Janganlah Mr. Antonio, saya sensitif. Yes, yeah. See. Antonio, you berasal daripada mana? Oh, I am from Puerto Rico. But I can speak English well. You want to go to hell? No. I mean very well. Señorita, betulkah you suka sama I? I sudah dengar macam-macam spekulasi. Betul sangat-sangat.
Okay, I memang suka dengan orang Puerto Rico? Puerto Rico, ya betul. I memang suka sangat-sangat. Masa I kecil-kecil dulu, cita-cita nak kahwin dengan orang Puerto Rico. Lebih-lebih lagi kan, kawan-kawan I cakap, muka you macam Ricky Martin. Gracias. Sí. So we can get married. Yeah, married. Kawin. Senorita, itu wedding date kita bila you mau tetapkan? You nak kahwin dengan I? Iya. Bila mau tetapkan? Okay. I know. Untuk cincin wedding, itu apa permata you suka? Barliano? I nak yang Intano? Zamrud no? Zamri no? Zainal no? I don't know. Oh, you don't know? You don't know? I know. I know. Demi cinta I pada you, I sanggup lakukan apa saja. Really? Senorita, you depan I macam mana boleh sentuh I punya bau, I punya pungkok lagi? I tahu you spesies sotong. Banyak tangan. I suka banyak tangan, banyak kelebihan. Memang banyak tangan ni banyak kelebihan dia. Boleh menampak, boleh menenem tempeling, boleh memukul, semuanya boleh. Mamma mia! Santo Pedro Cappuccino! I'm sorry Antonio, I'm sorry. Gatal betul abang. Datin, apa ni Datin dalam masuk rumah orang tak bagi salam. Lepas tu nak marah-marah. Datin ni bukan jambu Datin, ni jambu saya Datin. Si. Nama dia Antonio Banderas. Antonio Banderas. Ya. Cuba kau pandang muka dia betul-betul. Ni laki aku tau ni. Ni laki aku tahu tak? Cuba buka topi dia. Buka cepat. Buka topeng dia tu semua cepat. Apa yang kau nak tengok lagi? May I? Si. Gatal betul tu. Si. Gigi macam Datuk Dino kan? Kau buka lah cepat. Kau punya jambu lah, kau punya apa lah. Cepat buka. Ini memang bukan Antonio Banderas. Ini Antonio angkat perang. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.